Dalam episod Lenscation kali ni, kita orang akan bawa korang pergi Subang Jaya SS15. Orang kata SS15 ni banyak kedai makan dan kafe lain dari yang lain. So kalau korang nak tahu apa yang lain tu, jom layan video ni sampai habis. Jom! Alright guys, kembali lagi dalam channel Lenscation MY. So, untuk episod kali ni kita nak buat apa, Muiz? So, untuk kali ni kita orang akan ke Hotzilla Cafe untuk kita orang makan dan Shimokita Space untuk ber-OOTD dan ke Beyond Encore untuk shopping. So, kalau korang nak tengok apa je kita orang buat hari ni, korang kena stay tune sampai habis. Let's go! Perjalanan kami bermula dari Alor Gajah Melaka ke Subang Jaya, Selangor. Sistem semboyan Fasa 3 KL Central turun ke Glamour. Okay, so sekarang kita orang kat depan Hotzilla. So let's go. First stop kita orang adalah dekat Hotzilla. Salah satu sebab kenapa Hotzilla ni sangat famous sebab tema kedai ni macam sekolah tau korang. Ha? Sekolah? Tengoklah ni, diorang punya hiasan macam bilik darjah kan. Diorang punya kerusi, diorang punya meja, semualah macam sekolah. Untuk menu Hotzilla, diorang guna QR code method tau korang. So, korang scan je QR code tu dan korang boleh nampak macam-macam menu dengan harga yang berpatutan. So, kita orang order spicy honey mozzarella, cheese stack macaroni and prefix box. Okay, so ni macaroni, cheese, tarik. Lepas tu atas dia ni ada chicken tenders. Fuh, tengok tu. Dia punya cheese korang boleh main tarik-tarik. Ni, korang tengok ni. Ayam dia besar. Paling best kita orang suka kat Hotzilla ni, kita orang bayar air dia sekali je. Lepas tu kita orang boleh refill air dia banyak mana kita orang nak. Okay, so kita orang dah siap makan dekat Hotzilla ni. Makanan memang. So kita orang akan terus ke second stop dekat area sini juga. So jom kita second stop kita orang adalah dekat Shimokita Space. Uniknya kafe ni sebab vibe kafe diorang ala-ala retro Jepun 90-an tau korang. Fun fact, dekat Shimokita Space ni mostly orang datang untuk photoshoot. Produk, baju, photoshoot pre-convo pun ada. One thing yang kita orang tak expect langsung dekat Shimokita Space ni adalah retro games diorang. Kita orang ingat benda tu sekadar hiasan je. No, sekali boleh main, bukan biasa-biasa. Dekat Shimokita Space ni bukan jual makan je tau korang. Diorang pun jual barang-barang bundle. Kalau korang nak tahu, kafe Shimokita Space ni bukan viral sebab cantik je tau, tapi sebab menu hot diorang, Smoky Beef Burger. Dengar khabar angin pasal burger ni, kita orang approve. Ya Allah, korang gigit je terus cair dalam mulut korang. Daging dia lembut gila. Last stop kita orang adalah dekat Beyond Encore. Kalau korang nak tahu, bundle ni jual banyak jenis baju. Ada hoodie, knitwear, jacket, jeans, skirt. Pasal saiz pula, korang jangan risau. Semua saiz diorang ada. And bukan tu je, bundle ni ada kafe juga tau. So kalau korang datang dengan perempuan, memang sesuai. Sebab perempuan kan shopping lama. Kafe dia bukan kafe ala kadar tau. Air diorang pun sedap juga, but a bit pricey. Tapi kalau korang nak chill-chill kat meja tu pun boleh. So kalau korang trip dekat sini memang syok. Ada aircon lagi tu. So pasal keselesaan korang jangan risau. Beyond Encore adalah jawapannya. Kadang-kadang kita lepak ni bukan sebab nak lepak semata-mata, tapi sebab masa. Masa dengan kawan-kawan. Dalam Al-Quran ada sebut, wal as, demi masa. Masa itu emas. Betapa berharganya masa tu. Jadi sementara masih ada, hargailah masa. Perut dah kenyang, hati pun happy. Kan Fatu? Ya. So itu sahaja guys untuk video kita orang kali ni. So korang kena stay tune untuk lebih banyak pop menarik bersama Lenscation My. See you guys on the next video.